korang tengok ni, macam mana binaan belakang rumah walaupun 5 kaki, 6 kaki tembok naik, atas tu grill saja mengalami masalah macam ni. Okay guys. So kat sini, kat taman ni memang ada masalah. Ini rumah ni, rumah asal memang stand alone. So dia cantik, piling dia cantik lah. Tapi kalau ada tambahan kat belakang menggunakan sistem konvensional macam ni, tanpa piling yang cantik, memang akan mengalami masalah seperti ini. So korang pernah ingat tak aku ada cakap aku akan gunakan, tidaklah menolak sepenuhnya IBS, sistem IBS, sama ada IBS modular ke IBS panel ke, kat sini aku pakai renovasi menggunakan sistem IBS modular kerangka besi. Sebab apa? Kerangka besi, weight dia ringan dan dia attach kepada building lama. Attach kepada building lama. So, kalau korang nak tengok yang dah siap, stay tune. Komen, like and share. Komen nak di ruang komen. Moga bermanfaat.